Good morning guys. Sekarang kita orang tengah tunggu ibu. Sebab patutnya kita orang janji jam 7. Tapi biasalah 7 kita orang ni 7 Melayu. Sekarang jam 8. Kantor ibu masih lagi tak nampak bayang. Plan hari ni? Plan kita orang hari ni, kita orang nak pergi zoo Johor. Takkanlah orang Johor tak pergi ke zoo Johor. Mustahil. Kita kena cermar duli dulu. Akhirnya sampai pun. Guys, Janganlah. nak pergi zoo je guys. Yang pasti makanan kena ada. Nasi lemak, nasi lemak, this is a kuih-kuih. Guys, lagi ingat kan dah habis. Ada lagi. Jajan-jajan. Kita ni bawa cucu. Sana. Bukan ni ya, mamak aja, bukan ni mamak. Peluk duit. Adik kau tak duit tak pasal aku. Kita orang nak pergi zoo Johor. Woohoo! Kat sini kan ada pinggan senang. Alah. Nanti kita berhenti. Nanti kita Bawa lontong. Bukan lontong lah, nasi lemak. So now we are heading to, di mana dek kita? Zoo Johor. Zoo Johor. So our driver is my husband and this is a co-pilot. Yang kecil kot, yang red sea dalam dah pilih. Harap jalan tak jam ya. Mana karipap? Unang Itu kat sebelah awak tu. apa? Apa yang tak makan? Yang tadi apa? yang tadi apa Dah buat rakam ibu bawa makanan. Dah selalu makan. Kan bu? Dia Wah. rakam Cakap terima kasih ayah. Cakap apa? Terima kasih ayah. Anak nak berjalan ayah tak bawa kereta. This is our driver. Hai sayang. Duduk sana. And this is our passenger. Our cute passenger. Our cute passenger. Tunjuk jajan dek, jajan biskut. Oh, biskut awak. Awak punya. Nanti kita orang akan tunjuk bila kita orang dah sampai, okay? Bye. Ada biskut kat tangan tu, biskut. Kesian. Allah. Tu tadi bercakap dengan adik, dek, lapkan mulutnya. Ya, tapi kalau dia lap Jomen. Jomen juga. Adik, kesian dia tangan dia tu Along. Ibu ambil lah tu tisunya. Ada jomennya. Dia tidur. Baik bersama. Ayam. Sana. Makan guys. Sambal ni tak bikin berat-berat. Tak. Jadi biasa lepas sarapan. Nak ayam satu tau. Ada lah. Sambalnya satu dah. Ayamnya tinggal ni. Tak ada lagi satu paket. Oh, nah. Besarnya. Nah. Nanti jatuh ada dia punya serbuk. Muka aku. Oh, yang ni masuk sana. Ibu benda tu berminyak. Ibu letak atas dalam baju. plastik tu. Ya, itu bagi. Mungkin ada ni. Nanti bawa ambil lagi. Ayam tu ni. Bismillah. Tengok Azhar tu tak jumpa parking. Saya cakap tadi tu dia keluar lah long. Yang tadi kan? Okay guys, kita dah heading to entrance of Zoo Johor. kita on the way dah. Apa lagi kita kena berjalan dalam. Mampus, bila apa-apa aku dah penat.
kita bukan tengok lori. Kita tengok haiwan. Zoo Johor. Oh. I told you. Nasib baik itu bawa Okey. Okey, jadi sekolah dah pembawa sekolah boleh masuk pagar, jalan, tiket tu zoom, kan terbang. Okay. Kan lampu dah pulang masuk. Alah, comel ni. Comel. Comel. Pas. Cik. Hello. Hey. Noha, kangaroo. Bapak mandi ke? Kamu lepas mandi, badan dia basah. So, hari ni kita akan travel. Kita orang akan tunjuk apa yang ada dekat dalam Zoo Johor ni. But first, our pit stop is toilet. Sebab tadi semua orang dah makan, dah minum. Solution dia adalah buang dulu apa yang ada. Like, I think saya berasa saya nak buang dululah. Ada budak-budak sekolah ya. So cute. Ada budak-budak sekolah. No, dia ada di mana? Yang. Yang besarnya. Nanti jangan lagi. Adik, apa tu? Kejap dek. Bukan miau. Nanti dia pusing balik, Dia tahulah kita lambai, dia datang. Jom ni dia panjat-panjat tu. Kalau kita tak boleh bela dia. Ibu nak beli. Ya, sini. Yang ketuk bola takut dia mengamuk. Wah, besarnya. Seram. Sini, Nuan ikut. Nuan nak naik. Dia punya power dia. Nuan nak naik. Gemuknya. Sini, Nuan nak naik. Geramnya. Nuan nak naik. Tok Ibu bersabar, Tok Ibu. Pasal aku yang biasa. Sabar, motif kita bawa Nuha bukan bawa Ibu. Ibu sabar. Ibu last pergi zoo bila? Sebab ibu tak ingat ibu last time bawa Alung pergi Melaka tolong bawa awak dek. Dah, jom kita tengok gajah pula puak-puak kita, jom. Okey. Jom. Jam gajah, kita tengok gajah. Cucu relax kecil. Tengok cucu relax neneknya. Ini memang balik sakit kaki dia ni. Tapi ibu alhamdulillah berjalan tak sakit kaki. Macam biasa kita orang dia access je stroller tapi kita orang yang salah jalan. So solution jangan tiru ya. Jangan tiru aksi ini. Turun tak apa. Okey. Jari aku. Okey. Tok Ibu okey. Okey. Mak Harimau okey. Okey. Hello. Ini bukan dekat padang pasir. Afrika. Ya Allah. Sebagai ruang tinggal bebas selesai. Comel diorang yang. Oh, tak nampak. Dua tengok gajah. Oh, ada tangga lah guys. Nampaknya dia maybe laluan utama dia je yang kids friendly.
yang stroller friendly, tapi untuk laluan macam ni dia tak friendly sebab dia kena naik tangga. Mana? Tak lalu situ, dia masuk sana. Nampak tu Noh, ha? Tu Noha. Noha. Apa tu? Gajah. Gajah. Macam mana sebut? Gajah. Dah nampak. Uyuh. Uyuh. Bau dia nampak gajah depan mata. Apa tu? Gajah. Dia montot. Ya Allah, mak sini. Kan dia balik tarik kan? Halo. Adik awak buat kat situ dek? Temenung. Adik awak termenung Bergayut pun. Kalau dekat Sabah tu dia ada orang yang jaga dia. Dia bawa Oh, besar. Montot dia. bentuk dia. Telur dia. Ada barat turun kan. Nak kena naik tangga lagi. Baru nak bernafas. Gambar tu. Apa? Gambar. Adik dia bangun dik. Alah. Macam lama bangun tidur duduk. Alamak tidur balik ah. Alang kata. Nampak. Tidurlah. Alah. Sejuk kan. Panas pun. Dia pun tahu panas. Manusia je tak tahu panas. Tu kan tangan dia tu. Apa tangan dia tu? Kita tengok lah. Oh man. Okay, berkata macam saya guys. Nak tu. Tangan. Oh dah comel jadi tidur. Panas eh? Kejap lagi keluar lah Elio dia. Ya Allah, badan dia macam halung siap besar. Siapa? Awak. Tiger. Anjay, tiger. Oh lah adik, bukan dia gigit adik pun. Apa dik? Tiger. Tiger. Duduk, ya dah duduk lah. Limau. Tiger. Tata. Tiger bukan tata. Limau. Mana? Wah. Jom long. Jom long. Sina buat apa kat situ? Sina, sambil dah tu. Dah lah buat kejaya tu. Ha? Kat sini rupanya ada ipar saya. Kereta. Dalam baju dia. Sina! Noah boleh naik adik Noah. Sina! Besar rupanya. Long tu tengok dia ada macam bekas awak punya tanda long. Tapi dia punya warna putih. Weh, dekat je. Awak makan apa? Tu abang awak lauk tengok awak. Awak tak sampai campak dalam ni. Masuk. Kau masuk dalam, boleh lah. Awak masuk ah. Tak nak, bukan jenis saya. Cantiknya dia. Cantik. Alamak banyak ni tak yang jaga. Hello. Okay. Ya. Ada yang tak tutup ni. Tolak pun masuk. Masuk. Tolak dia masuk. Dah. Tutup. Okay, masuk. Masuk sana.
Masuk. No, masuk. Masuk. Siapa tak tutup pintu dia ni? Dah aku sudah dalam dia. Masuk. Dah. Masuk. Okey. Okey. Halo. Halo. Lunch time ke? Kapibara tidur guys. Comel dia tidur. Beralas waktu tidur. Tak, ni tengah makan pasal macam tidur dah. Ke ni tengah semayang tertidur? Kapibara. Hai. Oh, no. Okey tak tu? Boleh tak tu bangun? Gaduh lah. Oh, dia bergaduh. Weh, dia bergaduh lah. Unik ni. Guys, dia gaduh guys. Oh, ni berebut kawasan. Apa? Berebut tempat tinggi. Mak kawasan. Yalah, kau menang lah. Kau boleh keluar. Kalah. Awak kalah. Di sebelah lah, rumah sebelah ni. Lah tu tongging ni gang. Drama guys. Masing-masing pegang watak song satu. Terbalik. Ada. Kuat tak tu? Oh, yang sana dah. Diorang memang ada kawasan diorang lah. Kuat tak tu? Balik. Oh, Atin. Nak jumpa cinta hati wah. Atin. Awet kat atas tu. Nak jumpa cinta hati. Atin. Oh, korang tak ada skrip tu dia. Dia batu. Dia ada. Tak nanti. Lihat dulu guys, penat. Ha? Bulan ada? Ada? Dia ni. Oh, ni dalam ni. Ekor. Rap TV ya. Oh. Ya? Dia memang boleh jadi betul-betul kan? Kan? Tak ini. Dia tak tahu yang di bawah ni yang besar-besar. Dia seekor. Seekor. Ya, jangan disegurkan ini. Mana mungkin disegur? Tak, anak dia. Diam. Betul ke ya? Banyak sangat tengok ekor ini. Ada Betul lah. yang melatih. Yang ibu sekokan. Kesian ni jadi ipar kita ke dia ikut. Oh, ni body ni anu. Kenapa ni? Soalnya ni yang lain. Oh, itu. Tu guys, tidak Wah. Sudah guys. Pino White. Gula daun. Tak, dengan yang lain macam besar-besar. Ni. Sana. Oh, ni cantiknya. Cantik guys. Cantiknya. Guys, kami nak tengok hewan reptilia. Tu. Lepas tu ada ini. Ni lah. Bi, mana Bi? Mana? Kawan Nuha. Tu yang atas sana tu. Mana? Apa tu, Dek? Apa tu? Bek. Kuat betul bau dia. Hewan ini tidak aktif waktu malam. Yalah tu. Wah. Yang tu. Bye, Bek. Boleh buat kekar tu. Bye. Yang ni. Okay. Kecilnya. Adik. Mek. Bye guys. Oh, yang tu hitam betul tu. Mesti ketua dia. Uish. Buaya. Mana? Oh tu ah. Ada nampak.
Buaya pun panas tau. Mana? Buaya tembaga tu. Besarnya. Dia sedap tidur je. Dah nak habis dah guys. Apa ni? Tak habis dah. Landak lah. Oh tu. Ada landak. Landak guys. Landak. Cantik si aquarium dia. Ni burung apa tadi? Adik. Mutiara awak. Mutiara. Mutiara. Ni? Adik. Hi guys. Siapa je? Oh, ada juga dia orang. Adik. Noha. Noha. Tu ada sana lagi noh. Belum. Explorers kita dekat zoo. Zoo Johor. Habis. Habis dah guys. Lalu dekat merchandise je. Oh mak kau. Bu ada ni bu, fish magnet. Ni kan fish magnet. Bukan fish magnet. Bukan fish magnet. Bukan. No. Habis. Habis, it's a wrap. Habis dah. I'm back. Siapa nak pergi apa? Zoo Johor, ni harga dia. Dia ada malam tau. Dia ada waktu malam. Tak silap hari Sabtu dengan Ahad tu, tak silap. Dia ada buka untuk malam. Malam lebih cantik lah. Maybe lebih cantik sebab ada lampu-lampu kan. Tapi ada mungkin ada banyak macam haiwan yang tak betul, tak aktif. So ni dah settle. Tunggu adik Ipa ambil kereta. Lepas tu pergi makan lah lapar. Dadah, bye. Adik Noha, wrap. Bye. Kita ke Ion Bandar Dato' On. Bandar Dato' On untuk cari makan. Kita pergi makan shabuyaki. 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 Kita nak ke shabuyaki. Tak sini. Shabuyaki. Oh, tak beratur guys. Tak beratur. Yeay.
Tak beratur. Yeay, tak beratur. Tadi membuka semua ada. Tak cukup betul. Macam mana tadi yang tinggi tu? Bukan lebih sini tau. Kenapa aku tak banyak kan? Dalam 20 lebih. No? Okay. Oh, diet. Takkanlah diet. Dan makan. Dah ringkan belum tu? Kita nak besok dulu. Nak kat dia nak Dulu di kampung-kampung. Ni, ibu nak ni tu. Dah. Oh, dah masuk kan? Ha? Ayah dah masuk lagi. Kat makan. Tak apa, masuk je. Nanti lambat. Lama. Dia tekan. Tekan lonceng. Buang dulu. Pantai orang pantai. Nuhan. Orang pantai Itu apa lu? Pakai tangan lah. Nah, kan dah jatuh lagi. Kemaran ni lagi. Dah habis guys. Kekenyangan semua. Tudung Cik Ida dah sengit dah tudung Cik Ida. Dah macam ribut tahupan. Oh ha. Yang ni pun macam dah koma dah. Tak boleh lah, kena pakai tutup bawah tu. Yang ni masih membantai lagi. Terima kasih. Thank you. Bye. Thank you. Bawa adik ke toilet Adik? Macam kita dalam? Adik! Adik! Wah, suka dia. Masing-masing pergi, ada pergi Decathlon, ada yang pergi kedai tudung. So kita ada belakang je tempat tidur guys. Tuh. Apa tu? Ada ni. Yang ni all time favorite. Ice Spanish latte. Betul guys, dapat ni. Apa tu? Okay, hai. Kita orang on the way balik. Okay, alhamdulillah hari ni
program kita orang semua berjalan dengan lancar. Kita orang dah pergi zoo, dah tengok haiwan, dah bagi Nuha tengok semua jenis-jenis haiwan. Dan kaki semua bagi yang berjalan semua dah hilang, skru semua dah longgar. Jadi kita orang dah makan. Kita orang pergi tadi, kita orang makan dekat Shabuyaki dekat Aeon. Alhamdulillah suka pergi Aeon sebab kita orang tak payah beratur. Kalau pergi Topen, dah banyak kali pergi Topen makan Shabuyaki, asyik nak kena tunggu paling at least sejam ataupun 2 jam. Tapi tadi kita orang pergi Aeon Bandar Dato' On, kita orang tak payah beratur. Kita orang masuk terus. Parking pun senang betul-betul depan pintu. Memang senang lah. Mungkin lepas ni kalau kita orang nak pergi, kita orang pergi Aeon je. Tapi kalau working days lah, so far kita orang pergi sekarang kan working days and waktu working hour. Jadi mungkin orang semua dah kerja kan. Tapi after kita orang dah macam dah dekat 2 jam, kita orang makan dekat dalam tu, barulah orang dah start queue. Maybe sebab orang dah start dah balik kerja apa semua kan. Jangan nak bunyi limau. Dah berjalan, dah tua satu Aeon apa semua. Now kita orang on the way balik. Kita orang balik Batu Pahat. Tadi sepatutnya kita orang ada extra. Kita ada another program. Macam kita orang ingat nak singgah Stadium Sri Iskandar. Tapi tak jadi sebab semua orang Stadium tu. Mana? bukan Iskandar, Ibrahim punya bukan stadium Iskandar Putri ke? JDT. Yang Ustaz Ibrahim. Iskandar Putri ke? Ibrahim. Ha? Ibrahim. Ibrahim. Okay, whatever. Okay. 1, 2, Lepas tu sebab Alung yang drive, 4, jadi 5. orang tua tu tak larat nak drive. Banyaknya. Jadi kita orang like cancel and then kita terus balik sebab memandangkan 1, 2, go. Sekejap, tunjuk. Sebab jalan pun dah start jam. Itulah antara sebab kenapa kita orang tak apa tak like jam dah start. So Lori banyak tu lah. of course lah kita orang takkan bazirkan masa. Kita orang takkan bazirkan masa dan tenaga Tak pakai tapi dia untuk ke tempat lain. So nanti apa-apa hal kita orang akan update ke mana kita ni.